Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya nak mulakan dan uruskan satu pasukan Pandu Puteri? Tak kisahlah anda pemimpin yang dah berpengalaman atau baru nak cuba-cuba, perkongsian kali ini memang khas untuk anda. Kita akan rungkai satu-satu langkah pengurusan dan pentadbiran. So, soalan paling penting, anda dah sedia ke nak pimpin generasi akan datang? Bukan calang-calang tau peranan anda ni. Jom kita mulakan perjalanan ni sama-sama. Okey, jom kita terus ke bahagian pertama. Benda paling asas untuk pastikan pasukan kita sah dan teratur ialah pendaftaran. Inilah langkah pertama yang paling kritikal. Boleh dikatakan, sinilah titik permulaan rasmi anda. Dan ada berita baik untuk anda. Zaman sekarang ni, semuanya dah moden. Jadi, lupakanlah pasal borang kertas yang leceh tu. Semua pendaftaran sekarang boleh buat online je. Lagi cepat, lagi mudah. Terus melalui laman web rasmi Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Prosesnya pun senang je. Ada 3 langkah utama. Pertama, anda isi borang pendaftaran tu secara online. Dah siap? Okey, langkah kedua, cetak borang tu dan pastikan ada tanda tangan yang sah. Dan yang terakhir, hantar borang yang dah dicetak tu ke ibu pejabat sekali dengan bayaran. Oh ya, satu tips penting, jangan lupa simpan satu salinan untuk rekod anda. Senang kan? Nah, kita cakap pasal yuran pula. Untuk ahli seumur hidup, khas untuk yang berumur 35 tahun ke atas, yuran dia cuma sekali bayar je, iaitu sebanyak RM250. Ini kira macam komitmen sekali seumur hidup untuk terus menyumbang kepada pergerakan Pandu Puteri. Macam mana nak bayar? Senang je. Ada beberapa pilihan. Anda boleh bayar terus kat ibu pejabat sama ada guna tunai, wang pos atau cek. Pastikan nama penerima tu Persatuan Pandu Puteri Malaysia ya. Kalau nak lagi senang, buat je online transfer ke akaun CIMB Persatuan. Cuma satu je, lepas bayar, jangan lupa hantar bukti pembayaran tu. Sama ada fax, pos atau email pun boleh. Kalau anda ada apa-apa soalan atau rasa tak pasti, jangan risau, jangan segan-segan. Semua maklumat untuk hubungi Ibu Pejabat PPPPM ada kat sini. Boleh terus ke laman web rasmi mereka atau call je nombor telefon yang tertera tu. Mereka memang sedia membantu anda. Okey, pendaftaran dah selesai. Apa pula lepas ni? Sekarang kita nak tengok macam mana nak bina tulang belakang pasukan. Apa tu? Mestilah pembentukan jawatan kuasa yang padu dan mantap. Kena ingat, jadi pemimpin ni bukan bermakna kita kena buat semua benda seorang diri. Tak, sebab tu pentingnya ada jawatan kuasa untuk agihkan tugas. Bila kerja dah diagihkan, bukan saja kerja anda jadi lebih ringan, tapi yang paling penting, semua aktiviti pasukan boleh berjalan lancar tanpa masalah. Baiklah, pasukan dah ada, AJK pun dah lantik. Sekarang, tibalah masanya untuk kita isi kalender tahunan dengan aktiviti-aktiviti yang best dan bermakna. Jom kita tengok kenapa pentingnya merancang takvim ni. Perancangan yang mantap, itulah kunci kejayaan. Tengok contoh takvim ni. Nampak tak keseimbangan dia? Bulan Mac ada urusan rasmi macam mesyuarat agung. Lepas tu, bulan Julai, kita belajar kemahiran praktikal macam pertolongan cemas. Ada juga aktiviti yang seronok macam Little Chef. Bila ada macam-macam aktiviti macam ni lah, barulah ahli-ahli kita sentiasa semangat dan tak sabar nak datang setiap perjumpaan. Sekarang, kita nak fokus pada watak yang paling penting dalam mana-mana pasukan, iaitu anda. Ya, anda sebagai pemimpin. Andalah nadi, andalah jantung yang buat seluruh pasukan tu bergerak. Jadi, apa rahsia nak jadi pemimpin yang hebat? Ia bukan setakat pandai bagi arahan tau, tapi lebih kepada gabungan sifat-sifat peribadi. Macam kena banyak sabar, jujur, ikhlas. Pada masa yang sama, kena profesional, sentiasa berfikiran terbuka, tak pernah berhenti belajar dan yang paling penting, boleh terima teguran. Bila kita ada semua ni, barulah ahli-ahli akan hormat dan percaya pada kita. Untuk permulaan, ini antara tugas-tugas utama yang anda kena buat. Pertama, tubuhkan kumpulan berenam unit-unit kecil dalam pasukan tu. Lepas tu, lantik ketua pasukan dan uruskan pendaftaran tahunan. Tapi ingat, anda tak keseorangan dalam hal ni. Kerjasama tu penting. Selalu berbincang dengan pemimpin lain dan jangan takut nak minta nasihat daripada Pesuruhjaya. Mereka ada untuk bantu. Kita dah hampir sampai ke penghujung. Topik terakhir ni ibarat gam yang akan lekatkan semua yang kita dah bincangkan tadi. Kita akan cakap pasal pengurusan yang sistematik. Inilah kunci sebenar untuk pastikan pasukan anda bukan saja syok sendiri masa mula-mula, tapi kekal cemerlang sampai bila-bila.
Okey, ini kitaran pengurusan yang anda kena ikut. Mula dengan sediakan kertas kerja. Lepas tu, cari ahli baru. Seterusnya, setiap tahun kena kemaskini pendaftaran dan yuran. Kemudian, jalankan aktiviti yang dah dirancang. Dan akhir sekali, tapi sangat-sangat penting, sediakan fail dan rekod untuk semua aktiviti. Kenapa? Sebab rekod ni bukan saja untuk rujukan, tapi ia juga bukti kejayaan dan segala usaha keras pasukan anda. Dan sebagai penutup, jom kita kembali kepada jiwa dan nadi pergerakan ini. Di sebalik semua kerja-kerja pentadbiran dan perancangan yang kita buat, inilah dia ikrar yang menyatukan kita semua, persetiaan Pandu Puteri. Ingatlah sentiasa, setiap tugas, setiap penat lelah anda sebagai pemimpin, semuanya adalah untuk menunaikan janji murni ini. Cuba renungkan sekejap, apa makna persetiaan ini untuk diri anda?